punya lepas kita cuci ni, kita tahu minyak dia. Minyak dah habis. Special oil lah daripada minyak dia kira macam mana tu dia punya? Dia wangi. Dia tak, maksudnya dia punya function dia macam untuk grease ke? Dia kan grease. Itu kategori apa minyak tu? Dia minyak tu kita tak nak cakap apa. Minyak dia macam dia just spray untuk protect kita punya foam. Padahal dia lagi dia lasting lagi foam ni. Sebab foam ni is not normal. Kalau kita letak minyak lain tak boleh? Tak boleh. Kalau kata you tahu minyak lain, tiba-tiba dia makan benda ni, makan foam ni, sebab dia ada macam dia punya percentage dalam minyak tu ada different. Nak bagi laju tak nak gula kan? Itu lain. Maybe mungkin dia tak nak bagi span tu jadi metal tu. Sebab ada yang lain minyak gula tahu tak. dia cuba pakai minyak lain. Kat sini mesti dah. Bila dia pakai minyak lain, bila dia spray, bila dia pakai balik, dia akan mengumpat. So bila dia hantar untuk katakan defect, kita hantar balik pada manufacturer. Manufacturer kata tak tahu tak terima. Sebab dia tahu apa dia pakai. Dia tahu apa minyak yang dia pakai kat dalam ni. Same case macam dekat IBM factory, dia ada span tu. Dia punya additive, lubricant, apa nama benda yang dia put tu dia boleh at least macam ATF oil tu kan, ingat ATF oil kita special minyak. Kita kan dapat dari Stone 3 ke, dari Stone 4 ke, tak sama. Terus nak cakap. Okay, bila kita spray pun sama. Kalau kat rumah tak ada ni, jemur lah. Dia lah jemur. Baking yang lower. Jangan dekat tau. Jangan pos macam ni. Dia kalau jemur tu tak boleh direction dia lah. Direction tak apa? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tahu direction tak apa? Oh. Lepas tu lepas kita spray ni, kita akan spray minyak tu. Dia lepas spray minyak tu, bila spray minyak tu spray pun tak boleh macam dekat. Yang tu tak boleh macam ni. Dia spray jauh juga. Ambil tu. Ambil tu sebelah dan spray keliling kan. Dalam spray keliling tu, dia kejap. 5 minit, bila masuk dalam, cuci balik. Cuci balik. Minyak tu cuci balik? Yes. Lepas dah tahu minyak punya spray tu, kita akan cuci balik. Sebab dia tak nak benda dia berminyak. Dia nak kering. Minyak tu hanya untuk protect foamnya. Okey, bila dah kita dah spray minyak tu, dan minyak kita kena basuh dia lah. Kan, tapi minyak tu wangi lah yang tu hal. Bau pun lagi kan. Yang tak boleh pakai. Lepas basuh, kita minyak tu basuh boleh? Tu boleh kena air? Boleh? Minyak tu basah. Si air basah dia, basah dia. Kan? Kalau tak nak pun, sekejap. Kita keringkan dulu ke, minyak dulu, ada way round lah. Tapi bila dah tahu minyak tu, lepas tu kita dapat minyak, kita basuh balik. Dia kena basuh balik. Dia tak boleh basah. Sebab yang brand lain tu dia untuk minyak, dia akan kan. Jadi minyak tu akan masuk dalam intake tu. Itu yang akan jadi beratkan lagi performance. So benda dia tak kering. Bila dia kering, lagi angin flow tu cepat masuk. Dia tak ada jadi apa sumbat ke apa. Kalau ada minyak tu, sebab dalam dia ada besi. Kan? Kalau ada minyak, besi tu minyak sangkut dalam tu ke, jadi berat lah. Apa? Dia dah buat macam ni lah. Kalau kat rumah, dah tu jemur lah. Jemur dia kering. Adalah masa lama sangat period ni. Dia cepat kering. Lepas tu dah bila sorry lah, kita ada minyak dah habis. Minyak tu kalau ada nanti spray dia, keliling dia bagi rata. Dia kejap, basuh balik. Basuh balik, dia dah basah semua kering tu, kering balik. Lepas tu baru jemur. Tak jemur tak apa, kalau dah kering tu dah timbang angin ni, terus masuk lah. Kan dia zek kan, payah. Kita nak pakai lama kan, benda ni memang tahan lama. Kalau yang problem kalau dah lama tak cuci, problem dia bukan pada ni saja. Daripada emas tu problem sebab benda ni dah banyak abu. Dia dah banyak abu, dia dah tersumbat. Jadi angin flow tu sistem tak dapat nak tarik. Sistem biasa dalam tu katakan ada pengiraan dia. Jadi dia dah tersumbat kat sini. Dan dia tu sumbat lah.